A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu hinakan daripada ma'ruf sesuatu, dan jikalau bahawa engkau dapat akan saudaramu dengan muka manis, dan bersedekah olehmu pada tiap-tiap hari dengan sesuatu, dan jika sesuatu itu sedikit sekalipun, dan jadikan olehmu pada awal hari, maka bahwasanya bala itu tiada melangkah akan sedekah seperti barang yang datang daripada hari. Jadi sabda Nabi kan, jangan kamu hinakan daripada ma'ruf. Mana idanya barang yang ganyan baik dah hina, walaupun mungkin barang yang ganyan kan daripada ulu yang gan. Ini juga hebat. Hanya kan ya, bina ada yang kan yang pilih kan hanya dengan ni. Ya juga hanya baru tadi tu. Ya kan? Maka yang maklumnya hang bina walaupun berarti barangnya debit daripada ulun yang hina. Sekarang kan sesuatu yang baik itu walaupun daripada mulut nanti kan tidak supaya jawab. Makanya dia menghukumi berarti hang lebih hina barang yang maklum walaupun lahir daripada bukan yang maklum. Dan jikalau bahawa engkau dapat akan saudaramu dengan muka manis, ya, ya tinggi walaupun jadi di ada idenya di dikon walaupun hanai kena pun di hai hanai bunga roi hanai ruo hanai kena pun. Tapi yang boleh pegang pada ketika di depan dia kata ya kan? Berarti kan dia akan dihina, ya kan? Dihina tadi. Anak ni perempuan dia nak dibupai. Dia kata makin ni anak. Maka bersedekah olehmu pada tiap-tiap hari dengan sesuatu, dan jika sedikit, berarti sekalipun sesuatu itu sedikit. Dia bersedekah kita yang sedikit, walaupun sedikit ini. Apa yang beribe, kan beribe, anu beribe, kan beribe. Man beribe ni dekat beribe ya, hidup. Jadi kan, sedekah beribe. Sedekah mana? Beribe tak ada. Wajib. Ini aja yang beribe yang meja dah yang beribe. Beribe apa beribe dah jadi. Kita beribe ya beribe dah jadi. Ya penting. Dapat dia hadapan aja pada tu beribe dah penting ya. Ada apa hal guna yang kau jumpa dah sekali. Lalu pentingnya. Dia dengar berbeza dia mendengar apa yang berbeda tadi. Ya. Kemudian jadi sesuatu yang sedikitnya walaupun bacut mandangnya, namun dia binati urut. Sedikit dengan sedikit urut walaupun yang tak sedikit sedikit dan jadikan oleh pada awal hari. Maka bahwasanya malah tiada melangkah akan sedekah. Sebab sedekah tanya pajan yang lebih baik. Bahawa urau seperti barang yang datang daripada hadis. Bahawa urau ni pakat kerana sedekahnya hanya melangkahi balanya hanya melangkahi sedekah ini. Maka di ketika kita yang datang sedekah awal hari, nya insya-Allah selamat itu ya. Jadi mesti dah nejak barang. Oh, sedekah ini Henry. Sedekah hambur lu dah baru sedekah. Nak tadi tak nak beli pada sedekah tu. Mana dia sedekah yang bau jogo. Pun.
Memang lagi kan, Ileng dah pernah kejadian 3 katanya. Ya, lupa dia tekun. Sekolah belum ni lalu ni kan ada juga enggak ada bina ada ke mana. Ada ini dia berfikir. Wah. Dia ada tekun. Yang ada yang betul anak begitu ni. Kalau jumlah hari lah kereta ni, motor itu dia ini dia. Ini motor itu ni dah beraya. Ada lagi. Ilung dua motor dah ada itu. Ilung lagi yang lebih galak ada itu. Mana itu? Ya mana? Gom dah guna ni buat ni. Hana tekor. Ukuran kena dengan baut bah. Bau bahan betul. Ni bau betul. Bila kena. Kena berarti patulurnya betul. Di betul kena. Ya. Baunya kena kali awal. Bau makan karena bala itu tidak melangkahi sedekah. Walaupun sedikit pun tak mampu. Dia sedekahnya juga. Dan perkara tersebut dalam hadis dan maknanya bahwasanya sedekah itu adalah ia mendindingkan antaramu dan antara bala itu. Apabila berhenti orang meminta atasmu, maka jangan engkau tolakkan dia dengan jahat. Ya, kan? Hanya itulah orang yang sedekahnya dengan kejahatan tanya kana gede-gede juga kat gunung kan. Belum lagi. Banyak yang kata, "Wah dia dia rujak yang belakang." Yang ada gelanya dia tak bukan. Baik lagi kan, bahkan karena sedekahnya berarti dapat mendinding antaramu dan antara bala itu. Maka apabila berhenti orang meminta-minta atasmu, maka dengan engkau tolakkan dia dengan jahat. Jadi anak hemat. Good tak good. Sebab orang yang berhenti sedekah laku kaya dia dia juga tambah mudah lewat dengan kaya nak bangun. Ya bang, dengan bangun ke? Hidup dekat ribe. Ya, bagi ke bagi nyupat dekat dulu dia. Ni gawangannya dengan hari balik awak ayah lucu ni dia hari balik. Ribe ribe. Kita dah balik. Balik dulu. Okey, kita bagi kerja tu boleh ambil yang dia kerja ni kan. Ada kita orang berbeza lagi. Ya, baik. Yang nak kalah tiga kalah tiga. Nak mana ya? Biar nak balik. Ingat kan punya dia banyak. Hai punya orang ada itu. Nanti terima aku berai itu. Empat kali belum. Tiga balik dulu nak tu kena fikir. Lebih kan apa dah pelaku. Dan jikalau mati sedikit engkau berikan, maka jika tiada engkau perbuat ataupun tiada kuasa, maka takuti olehmu jika tiada engkau perbuat, ya, ataupun tiada kuasa, maka takuti olehmu bahwa engkau ataupun engkau makan kalian pun makan mati makan. Kau begitu. Kan? Mungkin memang hana yang muda tapi kaki dia bertakut. Dia sampai tu dia jauhnya ataupun mati tak maki-maki. Yang dirayar moji ni, gue berada dekat di Tiongkok. Jadi dia dari bebe baik tu mau sampai ni. Dia baik. Gue bebe ni, ini aja gue moji. Kena ni mulai gue bebe makanya pakai dia kan bagai dia. Hai dah bijinya yo berayar moja. Jadi pada dibuat dah. Aduh manui. Boleh.
bangga ide. Itu ada tepeng ada kita begini. Nah, tapi Ada perayaan kok. Kita usahakan, maka kan untuk nak mengumpulkan bagai rezeki yang nak mudah rezeki itu, yang dibuat diusahakan, guna pecah nanti. Sejak satu hari ini guna pecah ya, buat pecah dia dah satu bulan pecah pun bulan tu. Yang mengumpul pun ada tiap hari pecah. Kau tu dah orang ada bulan kau tu dah bukan ada tu dah tu dah pecah dekat bulan. Jika dia pun kaya ada dekat bulan tu pai. Jika dah ni kita tahu sahakannya kerja kini dah beri. Dah pun gede ulu. Pasti nak merupakan ulu berkah yang terus ni. Betul hana merupakan pada aja, pada tu bagi lepi ya. Yang mana? Kerana yang terus dua tu yang tiga kerja ulu ni. Yang lagi dekat ni kan tiap ni pun 2000 ya apa lagi lewat tapi dia pernah lebih ni masuk di 2000 pun lebih ya jadi tak ada kerja maksudnya kalau memang hana lebih dia berapa ya baik ya hana mungkin tapi yang peng tapi yang lain kan dia tidak supaya berarti nak tertolak bala maknanya dan palingkan dia daripadamu dengan lemah lembut. Kan? Palingkan dia itu memang karena ditabiskan berarti lembut dan manis dan manis mukamu manis muka maka bahasanya seorang terkadang dia berarti firkah akan dia firkahnya itu kalau diberi akan dia setengah hartanya umpama adalah demikian harga firkah itu lebih berat daripadanya maka bahwasanya seorang terkadang dia firkah akan dia firkahnya itu kalau diberi akan dia setengah hartanya umpama adakah demikian firkah itu lebih berat daripada dan tiada sama pahala barang yang engkau beri akan dosa demikian firkah itu. Maksudnya barang yang beri kan hana sama dengan cacian tayung kan bahkan lebih berat tak caci ke yang tinggal dosa du biraya. Pai nak dia pai boleh. Maka tak ada kau yang biraya gupang gupung dah ada kan. Tinggal biraya dosa dengan sebab tak ada yang. Dah hana tapi ya. Tidak melada jauh mandu mata ni yang aja dah ada. Juga yang pi ada itu dia. Tapi kan, tapi nak urus nak je motor yang mau jider dia betul kader boleh dia. Nanti motornya kan dia kau ni. Nya, mari beje pe ni macam turai dia mandu kita tu turai tu dia. Mari beje pe. Yang tadi kan dia ni kan jangan lepon mulai gitu. Jadi apa ya? Apa dah ya? Gật hai vợ cha đi và đây đã beda yang dia nak yang anak payah pergi hari ini lu dari kau rumah mana belajar jauh punya mana gimana kayak kabar kan anak payah jauh beri mereka belum tu kan juga ni nanti juga lagi ada kan mana je dah kan baik lihat berita-berita berdengar juga rezeki Allah yang hebat ini dan jangan engkau tolakkan bagi permulaan orang minta yang meminta bagi susah dan jangan engkau tolakkan permulaan orang minta yang meminta khususan dan takut olehmu daripada yang demikian itu yang demikian maka bahwasanya terkadang datang akan kamu orang yang bukan manusia dan jin melihat dia betapa kamu berbuat pada barang yang diberi Allah Ta'ala daripada nikmatnya
atas itu yang biar tu. Ya, sekarang datang akan itu orang yang bukan manusia. Dan melihat dia betapa kamu berbuat pada orang yang memberi pada Allah daripada nikmatnya atas itu. Kamu tidak siap lagi sampaikan dia itu berbuat baik yang benar memang iban tak kena kan. Sempurna lagi kita kaidi kan. Jadi orang yang ini kira-kira mampu ya. Yang dia mengalir hari ini ikan sombong ni macam sombong ni yang ikan kakak ya ini saya bantu dia orang ikan ni jadi jemen saya kaya kaya dia kaji ini kita ada di dalam kayak anak juga dekor-dekor yang anak tadi dia macam tu pak lagi aja agak apa tapi ada kayak gitu lah tadi kita pokoknya ada pemberian Allah jawab yang di kenderaan saya nikah orang lain kerana lain ni bukan kepada dia bukan kepada kita ini lagi jalan ibadah dengan harta yang tidak apa kita sama udara kami hendak berikan dan tumbang harta ini yang mudah udara terus harta yang terkumpulnya untuk terus mana ini hartanya mana jaminan untuk keselamatan dan yang itu optimal masalah kamu optimal harta yaitu tak infak harta kita yang kepada orang fakir miskin kepada orang yang berarti meminta-minta yang membutuhkan berarti kalau mungkin kita indah rumah kan ini kalau mungkin kalau memang mungkin kaki diberi kata baik tak keliru tadi bukunya ada kadar tak keadaannya kadang-kadang kanan membawa pada anak baju pada anak kan dia tak boleh lebih dia dia itu dia kadang yang berubah itu banyak sana tadi kan tolak nikmat dia sini ya Allah ni tak ada Allahumma wafaqana bima yarzuka wa qanna ya karim bimana kan ya Allah ya mudah-mudahan nikmat yang kami jumpa kepada Allah dengan apa yang buat ni paling kok apa ya dia di betul dia hari itu dia hari pada kali yang nah tamu dia jadi apa ada nak perlu nak kawin kalau dia happy yang anak ngam cái mến